Yang mana nak cari Cruiser 250 harga cash bawah 18,000, kalau loan bawah 400 ikat 7 tahun. Inilah dia QJ Motor SRV 250 AMT. Hari ni saya bukan nak tunjuk dia punya kelemahan ataupun kelebihan, saya nak tunjuk dia punya POV. Let's go. Okay, saya dah tunjuk dia punya POV dulu. Motor ni memang sangat lawa. Depan mata memang sangat lawa. Saya cuba nak start motor dulu. Kunci dia pakai kunci macam ni lah. Masuk. Nampak dia boleh meter. Ada warna. Korang nampak dia punya dashboard. Kalau nak start, tekan ini. Bunyi memang sangat lawa. Korang dengar bunyi motor ni. Korang dengar? Ini dia boleh lampu tinggi. Ini boleh adjust. Nampak korang sini ya. Trip A, Trip B, signal, horn. Okay, yang paling penting kenapa motor ni dipakai AMT sebab benda ni. Ini boleh tukar. D auto, M tu manual. Lepas tu dia ada, ini saya panggil dia gear shift lah. Okay, boleh up gear, turun gear dekat sini. Ini traction control. Cara start, ini double signal. Lampu depan, signal depan pakai fully LED. Lampu belakang ini sangat lawa. Lampu dia bukan lampu macam biasa yang kita nampak atas jalan tu. Kalau korang nampak motor brake, lampu brake macam ni, ini SRV 250 AMT. Pakai LED, signal pun pakai LED. Korang nampak adjust part dia. Ada dua, atas dengan bawah. Ada dua. Sangat lawa motor ni. Kalau korang nak tengok motor ni depan mata, korang boleh datang dekat kedai saya dekat Jalan Berserah, Kuantan, sebelah Public Bank. Guys, yang paling penting kedai saya datang dengan pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya, contohlah kalau motor dia jadi masalah apa-apa, korang boleh datang dekat kedai motor saya. Saya janji, kami akan bertanggungjawab sepenuhnya. Kami akan menjaga motor korang sampailah anak cucu cicit. Ini sangat penting sebab kedai saya datang dengan pusat servis. Kita bukan setakat jalan motor saja tak. Kita jumpa nanti. See you guys.